Saya nak review sikit aplikasi MyPerisai yang saya bangunkan tahun 2012 dulu. Tapi bila saya cuba akses sekarang ni, dalam versi telefon yang sekarang, kandungannya ada yang kosong, dah tak dapat dipaparkan dengan baik. Jadi mungkin saya review sedikit dengan tangkap layar yang pernah diambil sebelum ni. Tangkap layar MyPerisai ada saya muatkan dalam laman web saya, tapi laman web ini pun dah tutup, boleh diakses daripada web archive. Saya ceritakan ada pesanan ustaz daripada Ustaz Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, kemudian doa daripada Al-Quran, doa daripada hadis, amalan sunat dan juga tips keselamatan. Ini tangkap layar pertama yang saya kongsikan. Ada diletakkan bilangan di sini, doa daripada Al-Quran ada 13, doa daripada hadis ada 34, amalan sunat ada 20 dan juga tips keselamatan ada 20. Kemudian ini satu lagi tangkap layar penuh senarai menu dia. Ini salah satu amalan yang ada di sini, doa daripada hadis, dan juga ini perisai diri. Kalau dilihat di sini kategori perisai, saya letakkan perisai umum, perisai diri, perisai keluarga dan juga perisai harta. Aplikasi yang baik ini saya dah tukarkan ke bentuk dynamic ebook dengan nama Sud Perisai Keselamatan Muslim. Boleh didapatkan di pautan yang diberikan dengan harga yang sangat murah, lebih murah daripada harga sepinggan nasi. Dapatkan sekarang untuk manfaat kita bersama. Kongsikan kepada yang lain agar mereka pun dapat gunakannya untuk keselamatan masing-masing.